Duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan 21 hari bulan Mac 2025. Iya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Raya lagi. Okey, kita sambung Raya tahun 2025 ni dengan bahagian kedua. So, kebanyakan dalam bahagian kedua ni kita akan tunjuk suasana Raya tahun ni yang kita raikan di Jemapuh lah, di Negeri Sembilan kurang lebih lah. Okey lah, kita bermula dengan pagi raya. Alhamdulillah tahun ni semua adik-beradik ada kat kampung. Alhamdulillah. Tapi bahayanya kalau semua balik raya pertama, nanti raya ketiga semua tak ada kat kampung. Jadi susah abang nak berjalan kerana kita akan beraya di sebelah keluarga sebelah sana. Okey, ni pagi raya sebelum pergi sembahyang solat Aidilfitri, kita bersarapan dulu dengan makanan yang sebelum ni lah. Inilah suasana kat masjid di kampung Seri Jemapuh. Alhamdulillah, kalau raya jarang tak penuh masjidnya. Sampai keluar-luar, semua orang daripada jauh balik ke kampung halaman. Saya datang agak lambat, nasib baik ada lagi ruang di antara lelaki dengan perempuan. Dapatlah menyelip dengan anak saya. Allahu Akbar walillahil hamd. Terkasar bahasa, kami memohon 10 jari, kami menyusun 10 jari memohon kemaafan. Jadi kaifiat untuk solat sunat Aidilfitri, solat sunat Okey, selesai solat hari raya, kita pulang semula ke rumah. Kebiasaannya memang pergi kubur, tapi tahun ni mungkin ramai dahulu kita dah buat tahlil pada malam tadi dan juga pagi tadi. So mungkin siapa yang pergi kubur boleh pergi secara persendirian. Dulu memang satu suruh pergilah. Okeylah, ini acara kita. Biasanya kita balik daripada solat Aidilfitri ni cepat-cepat balik lah, untuk kita bermaaf-maafan sesama keluarga. Takut nanti ramai orang nak datang. Biasa-biasalah kat kampung ni kan, tamu di bertali arus. Okey, sebaik saja semua dah ready, kita akan bermula acara bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Amin. Dan jauhlah segala halangan dan rintangan, mudah-mudahan minta baik nama semua untuk selama-lamanya. Cekali, tak siap boleh tu. Cekali panjang kali, orang tak siap ni. Dan kita saling mengingati, Dia tu cakap ni. dan keluarga kita semuanya hubung sangat rahim. Jangan bercakap kasar antara dan ingatlah ya, pagi yang masing-masing, pagi yang tua dituakan, yang jangan lupa makan pemalu, bagi malu bangga, bagi bangga. Jangan dapat habis dah. Bagi oi, boleh. Kita mesti berhadap kepada mama ayah, jangan cakap besar, jangan cakap besar, hormat menghormati semua.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu deh, macam Pak Jabit cerita hantu Kalimah. Okay, acara bermula dengan mak dengan abah dulu. Diikuti dengan Kak Ina yang paling sulung dan berturut-turutlah semua 8 adik-beradik. Lepas tu diikuti dengan menantu, anak-anak dan cucu-cucu dan cicit. Baris. Badan duduk kau ni dulu. Duduk ke depan sana. Kau ambillah video. Oh, ada kawan. Video. Bip. Ambil gambar anak orang. Oh, ada kau ni. Kau ada Ibrahim. Baru ke? Jadi cak ke depan. Nampak. Dah bawa tu. Ya. Tinggal ke alam. Kalau nak cium pandang sini tau. Ni angle sini. Macam tu. Alright. Okey, so siapa nak? Okey, dah selesai adik-beradik. Ni turn untuk menantu-menantu pula. Alhamdulillah. Nampak, kita tengok pun seronok ukhuwah yang terjalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Okey, kami sekeluarga pun terus beraya serentak ya. Sebelum ni kita asing lah. Untuk keluarga kita buat asing selepas selesai. Tapi kali ni sekali jalan senang. Pasal orang dah datang. Tetamu dah datang, sedangkan mereka dah datang. Nak menunggu mungkin tak ada masa. Sama saya telah silap. Pakai sepeman. Ria, ayam sama ada kuah. Okey, ni turn anak lah. Cucu-cucu atuk ramai ni kan. Berpuluh dah cucu. Cik baiklah rumah tu ada ruang lagi nak tidur. Cuma kadang-kadang bantal yang tak cukup. Ayah pada betul ya. Macam-macam orang depan tu ah. Ah, weh. Awek ada orang depan tu ah. Awek. Awek salam betul. Cepat sikit. Tina. Sihat selalu Ayo lu. Siapa yang gambar tu? Siapa yang pakai berapa betul? Hati. Ini. Raya masuk apa ni? Akan mama panjang ini suami yang baik, yang bertanggung jawab solat yang Okey, dah hampir selesai acara bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Tetamu pertama, sepupu Aweng dah sampai. Okey, kita kena bergegas untuk melayan tetamu saudara mara yang datang untuk beraya. Kabar
Sekejap. Sekejap lagi bah. Saya ada settle senang. Settle dulu. Jangan kelas kapur je lagi. Untuk yang budak-budak, yang penting duit ampau kan. Jangan ada termis mana-mana pak saudara, mak saudara duit ampau. Tiga, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nampak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kena dapat tiang ni dah. Nampak tak? Okey, lepas pupu awal tadi, tetamu kita seterusnya ialah Pak Su. Mak Su ni adik pada mak. Dia datang berdua lah. Anak-anak belum sampai lagi. Aku rasa dengan Angah ada sampai juga sekali. Sekarang ni dalam rumah agak tenang kerana kita dah ada hall dekat depan tu untuk kita melayan tetamu. Tempat nasib baik Abah dah buat. Ni tak ada tempat ni kat macam atas. ni YouTube, pada masuk YouTube kan. Pelakon utama Kolai Kepayung. Duduk wah. Duduk orang ni kan. Ni sini depan ni. Aaron depan sini. Nampak ke? Nampak. Tapi tepi tu nampak ke? Kau cipot. Atu cakap. Kamu berdiri. Dah lah belum? Cakap 1, 2, 3 dulu. Atu dah cakap ni. Mana jauh mana? Kau cakap dia suruh berdiri. Dah. Dah aku depan ni. Apa? Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Itu trademark keluarga kami lah. Mana tempat nanti lepas beraya, Mesti kena buat ucapan terus ramai-ramai kan. Okey, ni Pak Hitam adik pada Abah. Okey, tuan boleh ya. Pak Hitam So ramai yang tak larat lah, kaki pun tak kuat tu naik tangga tu, naik ke atas rumah tu. So siapa yang berjaya naik tangga tu, maksudnya kaki dia boleh tahan lagi lah. Abah memang setiap hari dia naik 5 kali sehari dia pergi masjid, jadi kaki dia walaupun dah berumur agak kuat. So siapa tak kuat kena ikut jalan dalam rumah. So sepupu kita ni anak Pak Hitam. Sepupu kita lah Kak Lang. Kak Lang ni adik pada Mak Lang, arwah Mak Lang. Ramai kau sana. Akak Mak. Apa dah? Okey, ni semua anak-anak sepupu kita, anak-anak arwah Mak Lang, akak Mak. Okey, ni geng-geng daripada sebelah Abah ni, daripada Kampung Bukit. Abung anak Pak Lang Makruf, abang pada Abah. Bukan abung ni, Angah. Mungkin abung pun ada. Nek. Ini adik Abah,
Dr. Nur Hayati. Ayam bertalu. Mak Tih lah kita panggil Latih ya. Daripada Kelantan. Salam lah. Salam dengan Mak Ni. Ni Fatih, panggil Fatih. Tahan lagi kaki dia. Boleh lagi naik tangga. Tak pun tak dayuh ni. Apa tak dayuh? Sekali 2 hari sekali tu kan sembahyang gayuh. Pak Ikam tak dayuh tu. Tak nak dia naik ke situ. Okey, ni sepupu Helmi. Anak pada Mak Tih. Dah salam dulu. Jangan Mak, dah salam. Ni anak dia lah. Okay, sedang 2 orang. Boleh bawah. Boleh pulang. Okey, tengok tetamu bertalian arus. Ini pun anak Mak Lang. Anak Pak Lang. Pak Lang, Mak Ru, abang pada abah. Ini dia beli lah. Semua sepupu ni. Ini apa? Ini yang paling rancak cakap ni kan. Cakap tak boleh berhenti. Pak Lang. Okey. Ajak pada. Kuat dah. Tuan, Mak. Ada Pak Lang tu. Okey, tak cukup. Boleh turun ke bawah. Banyak ruang sekarang ni. Tapi sekarang ni tak ada buat lah kat bawah ni. Nampak kita nak melepak, nak tidur lah. Tak adalah orang nampak kita tidur kan. Okey, so semua acara kita buat kat hall kat atas. Balik kat sini. Tahu ni bawa white tamu ke ni? Belum ni, baru rumah Tatih ni. Baru kali tamu ni, satu rumah tu. Okey, ni sepupu anak Maklum. Maklum ni akak pada abah yang paling tua lah. Baju tabah mana ni? Ni semua sepupu lah ni. Baju tabah mana ni? Ha? Tak boleh balik ke? Ha? Okey, tidak. Bawa balik daripada London. Okey. Okey, ni semua nak OOTD dah kat bawah ni. Suasana kampung. Okey, tetamu berterusan lagi. Ini pula siapa ni? Ini Abung. Abung dengan Bapa. Sepupu kat ni. Anak arwah Pak Lang. Pak Lang ni abang pada abah. Dia suruh buat apa boleh guna brand. Okey. Kita tutup cepat-cepat rumah. Kita pula berjalan raya. Kalau kita stay nanti, kita tak boleh nak berjalan raya. Orang akan terus datang. So kita maklum lah WhatsApp group. Kita keluar. Malam ni kita keluar dulu. Pergi rumah Pak Su tadi kan. Pak Su masuk. Mak Su tu adik mak. Dekat Kuala Pilah. Okey, rumah di atas bukit. Menggigil lah. Kalau kaki yang tak baik biasa, naik bukit, bawa kereta, menggigil kaki. Nak jaga brek, nak jaga minyak. Okey. So kita standard kalau malam-malam ni kita serbu. Tak kira waktu kadang-kadang tuan rumah kelang kabut. Yang datang bukan sikit, tengok sampai dekat 50 orang. Kalau tak betul-betul hati keras. Jenuh nak belayan. Datang macam pirana. Apa? Malam-malam kita serbu. Okey, ni grup foto.
Mak dengan Mak Su adik dia. Okey, kita teruskan lagi. Terjah lagi rumah orang lain. Ni rumah Pak Hitam tadi. Pak Hitam yang datang rumah tadi, adik Abah tadi. So rumah dia pun lagi susah nak parking. Kita tengok tuan rumah, tengok ramai ni, tuan rumah pun kecut perut kan. Tapi dah biasa kita ni kan. Kita punya saudara mara ni dah biasa ditembuk serbu ni. Apa yang ada keluar je lah kan. Ada sikit-sikit, ada banyak-banyak. Janji kita datang ziarah, menziarahi. Dah biasa dah ni. Memang keluarga kami ni memang keluarga yang agak besar. Tu dia Pak Hitam, adik pada Abah. Jadi tadi dia petikan sikit dekat rumah Pak Su tadi. Itu je trademark kita lah. Trademark ucapan raya berkumpulan. Tengok yang serbu makanan. Walaupun dah makan, makan lagi macam pirana. Tak penyang-penyang. Macam budak asrama. So keesokan pagi tu keluar awal-awal sekali. So kita dah maklum dalam WhatsApp group, belah mak, belah abah, rumah ditutup buat sementara waktu. Kita nak pergi balik ke kampung abah lah, Kasim Nanti dan juga Kampung Balang. Jadi suasana kampung lah. Dulu kita tinggal kat sini lah masa kecil-kecil tu. Rumah pertama kita punya rumah arwah Pak Lang, abang abah. Ini menu yang kita cari, tapai. Memang kat rumah ni standard daripada kecil dulu. Memang tak akan miss ada tapai. Pasal kat kawasan ni banyak malam dah tak ada kau. Tapai dia memang power. Kat sini original tapai dia dibalut dengan daun keladi. Dah tak banyak orang buat daun keladi ya. Sekarang ni kita tengok daun getah, daun koko. Tapi kat sini masih mengekalkan tapai daun keladi. Kerana banyak pokok keladi kat sini. Kemudian kau ni semua kau pandang lah. Tempat makan ni tak berubah. Daripada kecil, saya kecil memang kat sini lah kita akan berkumpul. Walaupun sempit tapi meriah. Okey, itu dia tapai. Abah memang favourite dia tapai. Itu jadi semput-semput semua tu kan. Semua makan pulut. Alhamdulillah selesai. Kau lah remang ngapal lah pukul kan. Lang masih ada. Kalau boleh dapat sihat. Jom kau tanya dia direct tu senang kan. Kita dah settle kat Mamak Lang. Kita akan terjah pula kat belakang rumah anak Pak Lang. Tadi abung tadi dengan abang apa. Rumah dia cantik ya, dekat belakang rumah ni. Dia buat daripada kontena. Macam mana kereta dia masuk sini? Betul lah dia masuk je. Tu ada tempat-tempat yang boleh kita ambil gambar. Kat sini juga ada kolam ikan. Kita dalam depan tu. Oh tidi. Oh tidi. Dah, semua mancing. Semua tapal. Sini ada kolam. Siapa nak mancing boleh. Dan naik boat pun boleh. Siapa yang mancing? Tu dia abang. Anak arwah Pak Lang. Mana tadian ni? Sepupu lah ni. Okey. Cantik kawasan sekitar, pemandangan tenang.
Dia mudah balik. Kalau orang 60 kilo susah. Dia kuat. Kalau 80 dia betul merah tu. Tapi dia ni yang pelik dan magic walaupun dah makan banyak-banyak kali masih ada ruang dalam perut. Mana-mana tempat makan. Tapi dia lagi rare ya. Kita makan nasi, ada lauk daging kering, ada lauk sup tulang, macam-macam menu rare ya. So semua pun habis. Yang lagi rare, tiba-tiba ada pula buah durian yang jatuh. So raya dapat juga kita menjamah durian kampung. Alhamdulillah. Macam tahu-tahu pula durian tu, kita datang dia pun jatuh ngam-ngam kat depan kita. Jadi tak boleh buat apa, terpaksa dibuka. Kat dalam sambung lagi makan. Menu tambahan sampai lagi ya. Tak boleh tunjuk kat orang ramai. Tiba-tiba telur dadah pun keluar, sup tulang pun keluar. Kita ni macam tak ada khat makan ha. Dah. Abang cakap keluar. Abang apa ni? Dah balik. Masuk berjalan. Dah masuk berjalan. Abang cakap. Dah dapat belum? Dapat apa? Abang. Apa dah balik dengan kita? Orang ada sampai lembak. Jadi awak. Okey, habis rumah Pak Lang, kita singgah kepada rumah arwah Tok Yakin lah. Ini dulu saudara Abah lah ni. Dulu masa saya kecil-kecil, Tok Yakin ni yang ajar mengaji lah. Garang dan tegas. Okey, so sekarang ni dah anak-anak dia lah. Ini peringkat-peringkat yang lebih dewasa, rasa tak apa kenal sangat anak-anak ni. So di dalam kampung tu ada 3 rumah tak salah. Memang kemas. Elok buat dapur je, topek basuh semua kan. Tu kat belakang tu kan. Dia buat topek basuh semua kan. Dapur masak. Yalah, elok dah sikit. Topek lebar, rumah boleh lah. Itu. Daripada sini ni, daripada sebelah. Maaf. Oh, pergi. Okey, 1, 2, 3. Okey, beraya di Kampung Palang, diteruskan lagi ya di Kampung Abah. Sekarang ni kita akan menuju ke rumah Atuk Ngawan itulah. Tempat rumah Abah lah. Sekarang ni yang duduk tu Acik Bibah, adik pada Abah, dan Dr. Nur Haiti dia Hati. Sebelah tu ada rumah arwah maklum akak Abah. So rumah dia dekat Kampung Palang, last sekali rumah dia. Okey. So kat sini dah banyak rumah, banyak sepupu-sepupu dah buat rumah atas tanah. Okey, Talib pun ada rumah situ, Dik Nur pun ada. Okey, so ni rumah arwah maklum. Tak tahulah siapa yang tinggal, ada rasa Sudin tinggal. Sebelah tu rumah pesaka Atuk dulu dengan Wan. Sekarang Acik Bibah, adik kepada Abah yang tinggal. Suasana sini memang tenang. Dulu masa kecil-kecil kita datang sini untuk masak lemang. Pasal Wan akan buat lemang, kita tolong bakar dan bawa balik ke rumah.
Kalau malam-malam saya spend kat sini ya. Dulu tak ada air, kena mandi dekat perigi jauh ke bawah. Kau nak tampung ni? Patut kau jalan sini kan, tapi dia kan tak biar kan. Patut jalan sini kan, tak biar. Patut jalan ke sini kan, tak biar. Ya. Tahu, patut sini dulu, patut rumah Haziah ke sini kan. Rumah Haziah ke sini kan. So rumah ni dah di-expand lah. So tepi tu ada rumah Dr. Nurhayati tadi. Mak Tih dah tambah untuk dia duduk. Ni rumah asal tapi kita dah buat tempat nak lepak. Itu Acu Sup, adik Abah. Okey, sudah dah lapang bahagian bawah ni. Dah bersih. Jadi kita boleh buat makan-makan outdoor. So saya dah tengok suasana dalam rumah rumah Atih. Atih pakai dari air ni. Ini jadi tambah. Kalau dia pergi tu, baik payah ni kan? Hari semalam mulai pergi. Hari semalam air baik. Hello, boleh sampai? Tapi bila dah hayuk kan. Okey. Sekarang kita buat tour kepada rumah asal dulu. Rumah pusaka kat dalam. Oh, kena boleh mula ni? Dah boleh mula kah? Tengok sekarang ni, tengok ni dalam ni. Okey, tu Aziah. Sepupu anak Cik Bibah. Ni rumah asal dulu. Situ lah sob, ni. Situ lah. Tangga masih yang asal. Rumah ni dia punya siling agak rendah, macam rumah Minang lah. So senang nak sapu siling. Ini dulu tempat atuk tidur. Atuk tidur sorang-sorang kat sini. Ujung sekali bawah ni tak ada tiang, macam rumah tergantung di ujung. Ini rumah Datuk Atih tadi, masa dulu-dulu lah, bilik pengantin. Okey, ini masih kekal struktur asal. Cuma di tepi ini masih lagi yang asal. Banyak kenangan-kenangan masa kecil-kecil dulu duduk kat sini. Ni tempat baru lah. Ni masih lama lagi, tapi dah di lantai dah letak tiles. Jumpa. Kau ni video tak payah hantar dah. Okey, yang ni Makcik Bibah, adik pada Abah. Sekarang dia duduk kat rumah ni. Rumah dia dulu di belakang. Mana saya nak? Apa nak saya?
Okey. Trademark ha. Ini lagi sekali ha. Kita bikin huru-hara rumah orang. Okey, seterusnya kita pergi kat Beting. Jumpa Pok Ngah. Pok Ngah Mak Zin. Abang pada abang. Sekarang umur dia dah 90 tahun. Tak berapa sihat, tapi boleh masih ceria. Itu dia Pok Ngah. Duduk Singapura. Sekarang dah balik kampung. Tak kontak. Macam biasa, walaupun makan dah banyak, mana-mana makan tetap banyak. Apa ada tu je? Ambil sekolah je. Syukur Alhamdulillah. Inilah rezeki yang Allah bagi. Masih ada lagi orang tua kita. Alhamdulillah sihat. Nampak sihat. Dapat beribadat. Okey, biasa kat sini kita akan buat makan. Makanan ni ala-ala Singapura. Sebab Pak Ngah tu daripada kecil anak-anak ni duduk lagi Singapura. Amboi. Tengok muka sikit. Ni apa? Ha? Ni sup? Okey, rasanya ada satu lagi rumah. Adik pada Abah, Acu Acu Sup. Dekat kawasan situ juga. Okey, ni gambar tadi sebenarnya. Tadi masa kita kat Kembalang tadi. Ini rumah anak arwah maklum lah. Dia buat rumah kat bawah tu. Cantik rumah dia. Laman luas, kemas, bersih. Ada sungai kat belakang. Memang menarik lah tempat ni. Belakang atas bukit sana pun ada juga sepupu adik dia pun buat rumah. Okey, ada kelulut. Memang cantik lah view sini kan. Ni semua kecil-kecil kita main kat sini lah. So dia dah jadi cantik lah kat sini. Masuk. Tak ada dah. Salam lah kan. Akak nak kepada salam lah. Salam lah, salam lah. Tahu lah. Okey, sekali-sekala ambil gambar dalam pokok getah. Dulu kecil-kecil pakai getah. Sekarang dah besar, ambil gambar dalam kebun getah. Okey, ni rumah terakhir petang ni. Rumah Acu Sup, adik abah.
Ini influencer memang buat video lah kerja. Sama pula tahan maju ni. Kalau dah terbuka dah. Tak. Tangan maju kan. Kalau dah orang buka kan. Lama pula tahan. Dah berjier kan. Nang ni tu aja. Okey. Ini yang tusuk adik abang kerja. Kelakar orang ni. Kita ambil abang. Sentiasa ceria. Ingat pergi mana tadi? Okey, sampai kat rumah. Rupa dah ada orang datang ke rumah pula. Mana? Ini Mak Endah. Adik Mak. Yang duduk kat Pahang sekarang duduk kat sini. Dia datang dengan anak-anak dia lah. Ada Azhar. Ada Agus. Yang perempuan tak jantung. Okey, ni dia Mak Endah. Adik pada Mak. Itulah kalau raya ni memang non stop. Kalau tak cekal lah. Hidup ini keras. Okay, kita ajak Mak Endah malam ni makan kat rumah. Okey lah, itulah setakat ni semua aktiviti raya di Kampung Seri Jemapuh. Saya sekarang packing nak bertolak ke Kelantan. Sempatlah makan nasi sebelum bertolak. Pasal perjalanan agak jauh. Harap-harap jalan tak jam. So nak balik tadi adalah Pupu datang, Alung anak Pak Su. Okay, bawa kotak lah. So ajak dia join makan sekali dengan Mak Endah tadi dengan anak-anak dia. Tu dia. Ramai lagi, malam pun ramai. Ya Azhar. Nak balik ni? Jauh ni. Orang makan dulu kan? Kan tak ada berhenti dah. Nak batu dulu. Okey, dapatlah kita makan selain makanan raya. Tak ada lagi lemang. Dah muak dah makan lemang. Yang gendang kita makan nasi pula. Alas perut sebelum perjalanan jauh. Suasana kabut ni. Nak makan sonah ke lah. Dulu ke. Ada kita ada komen kan? Liuk lah kau naik. Let the viewers decide. Malam tu dulu kan. Dulu tu. Dulu tu ada. Semua baik. Tu ada teh tarik ke? Ada teh tarik ke? Teh tarik ke? Okey, kami pun nak bersalam-salaman untuk perjalanan jauh. On the way balik tu tiba-tiba sepupu pula datang. Sepupu anak buah anak Zeti baru sampai. Dia dah rosak kereta dia. Zeti ni anak Kak Ina lah. Dia baru sampai daripada KL. Balik membawa mercun. Nak balik lah. Yang ni nak balik Kelantan ni. Amuk. Okey. Oh, Amuk. Ni Amuk adik Amak. Ni siapa ni? Amuk dengan anak-anak dia lah. Dia ada rumah dekat depan tu je. Kita baru lah. Okey. Ni Zeti baru sampai. Macam belakang. Oh yo. Macam mana Kelantan? Dah. Ustaz ni. Anda pula sanggup macam Bangla. Macam kedai Mas Maju. Sanggup. Okey, alhamdulillah. Ni salam yang tak akhir untuk kita bertolak balik. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi dalam bahagian ketiga, mungkin bahagian terakhir. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam sejahtera.